nak simpan emas dekat mana-mana syarikat sekalipun, pastikan 5 perkara ini sebelum tuan-puan mula menyimpan. Nak tahu apa? Tengok video ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Menurut guru emas iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, sebelum kita nak simpan emas dekat mana-mana syarikat sekalipun, kita perlu pastikan 5 perkara ini di syarikat emas tersebut. Yang pertama, kita perlu pastikan syarikat emas tersebut boleh bagi kita harga per gram yang murah. Yang kedua, susun nilai juga yang nipis. Yang ketiga, kita perlu pastikan juga syarikat emas tu ada banyak cawangan untuk memudahkan urusan kita nak jual beli emas. Dan yang keempat, pastikan juga kita simpan emas tu kita boleh dapatkan emas fizikal stok unlimited. Boleh dapatkan pada bila-bila waktu ikut emas yang kita inginkan. Dan yang kelima, yang paling penting sekali tuan-puan, kita kena pastikan emas yang kita beli dari syarikat emas tersebut laku untuk dijual semula, laku untuk kita dapat cash daripada emas tersebut. Sebab itulah guru emas saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i memilih untuk simpan emas dekat Public Gold, sebab Public Gold telah cukup 5 syarat tersebut, iaitu harga per gram yang murah. Kita boleh mula juga simpan dengan serendah RM100. Dan yang kedua, kita boleh dapat susun nilai yang rendah, hanya sekitar 6 ke 9% saja. Makin rendah susun nilai tersebut, makin cepatlah kita dapat untung dengan simpanan emas kita. Yang ketiga ialah kita boleh pergi dekat mana-mana cawangan Public Gold. Sekarang ni Public Gold sudah ada banyak cawangan di seluruh Malaysia, malah dekat Indonesia juga Public Gold telah ada cawangan. Sangat memudahkan kita nak jual emas kita. Dan yang keempat, tuan-puan yang dah simpan emas dalam akaun Gap ataupun tuan-puan nak beli emas secara fizikal, boleh terus dapatkan emas tuan-puan ikut desain tuan-puan kan, stok unlimited. Tuan-puan dapatkan berkilo-kilo emas, berjongkong-jongkong emas. Public Gold boleh bagi sebab Public Gold ada kilang emas yang tersendiri. Kelima yang paling penting sekali tuan-puan, dekat Public Gold ni, Public Gold beri jaminan untuk beli semula emas yang kita ada. Paling best sekali, walaupun emas kita dalam keadaan cacat, keadaan calar, keadaan bengkok, dah terbuka, dah terbuka dan sebagainya, Public Gold masih lagi beli emas kita. So sangat memudahkan kita simpan emas dekat Public Gold. Nak jual pun tak perlu risau sebab emasnya masih lagi laku. Sebab itulah kalau tuan-puan nak simpan emas, cari yang cukup 5 kriteria ni. Nak lagi mudah, simpan saja dekat Public Gold seperti guru emas kita tadi. Macam mana nak mula simpan emas dekat Public Gold ni? Senang saja, tuan-puan boleh klik link dekat profil saya, daftar terus akaun secara percuma dan terus mulakan simpanan emas tuan-puan dengan serendah RM100 sahaja. Oleh itu sebab inilah ramai yang mula simpan emas dekat Public Gold. Akhir kata macam biasalah, senangnya nak simpan emas.